Dia tulis macam tu, amalan minta duit banyak-banyak. Main tu, tak duit banyak-banyak. Mana kalau nak duit banyak, amalan tu jangan tinggal. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah, nanti Allah buka je lah. Kalau orang tak bayar hutang dengan kita, kata guru tu, doa pada Allah, minta Allah ganti. Kalau orang curi barang kita macam tu, dia dah curi, barang dah hilang, minta Allah ganti. Jadi itu baca. Jauh ni yang mungkin Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Jauh ni yang mungkin hari ni kali 300 kali. Fatihah 40. Baik-baiknya dibaca pukul 10 malam ke atas. Cuma saya berpendapat amalan-amalan rezeki ini sebenarnya kita boleh baca daripada terbit matahari. Duha, waktu duha tu waktu rezeki tengah naik kan. Masa tu pun kita baca pun boleh sebenarnya. Ya. Jadi pukul 10 ke atas. Itu malam.